ada satu kedai yang mereka bagi tahu setiap puas hati yang hampa boleh mai try makan kat sini. Kat kedai Sofia nasi kandang dan nasi dalca yang mereka duk niaga kat kondominium The Zen, Persiaran Bayan Mutiara, Pulau Pinang. Dulu mereka duk niaga kat kedai belah hujung. Lepas tu lah ni mereka suruh pindah main niaga kat kedai depan belah sini pula. Dulu mereka main kedai ada satu tapi lah ni mereka suruh ada dua kedai pecah dinding menjadi satu. Yang mereka beritahu kedai ni masakan memang gila-gila berantu. Masakan tradisional mami ke apa ke, yang betul-betul dahsyat Masakan mami yang dimasak oleh Hajah Mariam Bewi binti Ahmad Jalaluddin, yang mereka kata gila-gila experience. Yang duk masak start daripada dulu mereka duk masak sampai lah ni pun mereka duk masak lagi kat rumah pun mereka masak, kat kedai pun mereka masak. Pasal mereka duk niaga kedai makan sekali dengan catering apa ke. Catering yang mereka masak untuk mereka customer yang nak buat kenduri yang mereka duk niaga sekali dengan mereka anak. Yang asal dulu mereka duk niaga kedai tepi jalan sampai lah ni mereka duk niaga kat kedai yang mereka nak kena bayar sebulan berapa belas ribu tak tahu Kedai ni mereka beritahu ada macam-macam makanan. Resipi masakan semua mai daripada mereka mak. Yang mereka kata mami ke apa ke, Hajah Mariam Bewi, yang betul-betul dahsyat Makanan yang diadun rapi, yang mereka masak segala bala kena kandungan ramuan ingredient yang detail tak nak ranjau Mereka masak betul-betul tak nak tipu Tu macam mereka bawai goreng, ayam goreng Sofia Trading Company, kepala ikan stek gundu mi goreng special, nasi dalca ayam bawang, nasi dalca set kambing, nasi kandang ayam negro stek hitam berkilat Black Maria, nasi kandang ayam pistol HK P9S Special Brand IPK Penang Road, nasi kandang ayam valvel, ayam lada hitam, nasi kandang set daging pi beli kat market, nasi kandang set ikan bawai yang mereka goreng nasi kandang sotong gemuk stek topui nasi kandang vegetarian untuk mereka yang tak makan ayam, tak makan daging nasi lemak yang mereka buah ayam dengan kacang, roti sarang burung, roti tisu Komta tingkat 57, sup ayam yang berantu yang hampa boleh hirup lagu tu cicah dengan roti menggali ataupun makan dengan nasi. Tom yam stem mami tom yam masakan Thailand yang mereka sudah setting bagi jadi tom yam mami land. Tapi tu mereka beritahu kalau hampa ni stay nak save duit, tak mau makan makanan yang mahal, hampa boleh makan mereka nasi kandang ayam goreng yang mereka jual dengan harga RM6 9 kupang. RM6 9 kupang ni mereka kata kira nasi kandang yang paling murah dalam dunia. Nasi kandang Rahmah Al-Ghanimah. Nak save lagi kalau hampa boleh masak sendiri makan kat rumah. Free time hampa boleh mai sini mai minum, mai tanik ke apa ke, mereka punya test sample India Mari Mereka ada jual light tea, teh yang ringan Mereka ada jual normal tea, teh yang biasa Mereka ada jual brew coffee, kopi yang mereka bancuh Mereka ada jual brew kopi susu lembu, kopi yang ada lumbu susu, kambing susu, dan teh pudina apakah. Statu Arab teh yang mereka minum lepas habis mereka sembahyang Isya. Wallahu alam. Hampa boleh mai try makan kat kedai ni. Kat kedai Sofia nasi kandang dan nasi dalca yang simple yang mereka kata setiap berantu, detail dan tak nak ranjau